Charlie Munger berkata, pelabur yang benar-benar hebat, sebahagian besar masa tidak buat apa-apa, menunggu lagi, sehingga peluang yang jelas, dengan kemungkinan menang tinggi dan pulangan baik, muncul, kemudian bertindak tegas. Apa yang diperlukan? Keupayaan tahan bosan, kesabaran tolak godaan, keteguhan tak goyah kerana tak lihat hasil jangka pendek. Orang dengan mentaliti terbaik, tak cemas masa senyap, tak peduli penilaian orang, juga tak tinggalkan hala tuju di saat sukar, kerana mereka tahu, perlahan itu pantas, dalam itu jauh. 3 lapisan bertindih, kesan sebenar di sini, keperluan material rendah, kurang tekanan hidup, keputusan tak terikat perbelanjaan tetap, kognisi tinggi, faham dunia lebih dalam satu dimensi daripada kebanyakan, penilaian lebih tepat, mentaliti terbaik, tak mudah runtuh dalam gegaran luar, boleh bertindak tegas bila ada peluang, boleh hadapi risiko dengan tenang. 3 ini bentuk kitaran positif. Kos rendah lepaskan tekanan, tekanan kurang bawa fikir jelas tingkatkan kognisi, kognisi naik bawa keputusan lebih baik, keputusan lebih baik bawa ruang pilihan lebih besar. Inilah sistem anti rapuh, bukan buat anda tak cedera, tapi buat anda makin kuat makin cedera. Beberapa kata terakhir dari hati, perkara paling licik zaman ini, ialah buat anda rasa rupa kejayaan, pasti macam harga rumah tinggi, beg kereta baik, sekolah antarabangsa, tapi benda-benda itu, selain bagi anda rasa pencapaian sekejap, lebih banyak bawa rantai. Dulu diculik material, sekarang material layan saya. Dulu hidup dalam penilaian orang, sekarang hidup dalam rentak sendiri. Keperluan material rendah, kognisi tinggi, mentaliti terbaik. Ini bukan kompromi, ialah strategi paling bijak untuk orang pertengahan umur. Charlie Munger berkata, pelabur yang benar-benar hebat, sebahagian besar masa tidak buat apa-apa, menunggu lagi, sehingga peluang yang jelas, dengan kemungkinan menang tinggi dan pulangan baik, muncul, kemudian bertindak tegas. Apa yang diperlukan? Keupayaan tahan bosan, kesabaran tolak godaan, keteguhan tak goyah kerana tak lihat hasil jangka pendek. Orang dengan mentaliti terbaik, tak cemas masa senyap, tak peduli penilaian orang, juga tak tinggalkan hala tuju di saat sukar, kerana mereka tahu, perlahan itu pantas, dalam itu jauh. 3 lapisan bertindih, kesan sebenar di sini, keperluan material rendah, kurang tekanan hidup, keputusan tak terikat perbelanjaan tetap, kognisi tinggi, faham dunia lebih dalam satu dimensi daripada kebanyakan, penilaian lebih tepat, mentaliti terbaik, tak mudah runtuh dalam gegaran luar, boleh bertindak tegas bila ada peluang, boleh hadapi risiko dengan tenang. 3 ini bentuk kitaran positif. Kos rendah lepaskan tekanan, tekanan kurang bawa fikir jelas tingkatkan kognisi, kognisi naik bawa keputusan lebih baik, keputusan lebih baik bawa ruang pilihan lebih besar. Inilah sistem anti rapuh, bukan buat anda tak cedera, tapi buat anda makin kuat makin cedera. Beberapa kata terakhir dari hati, perkara paling licik zaman ini, ialah buat anda rasa rupa kejayaan, pasti macam harga rumah tinggi, beg kereta baik, sekolah antarabangsa, tapi benda-benda itu, selain bagi anda rasa pencapaian